Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak pasang co-fender untuk 368E. Nampak tu. Okey. Sisi meracun untuk absorber bagi Zontes 368E. Yang G pun ada. Juga kalau nak. Ni model 368E yang mungkin anda tak tahu. Okey. Sebab Zontes ada banyak spek dia. Ada G, ada E, ada D. Ni E. Tengok sikit popender ni. Yang limbau ni aku akan bagi tu dulu, nanti try highway. Kalau speed medium gear juga ada macam laju naik turun ni kan. Naikkan satu klik. Kalau lambat dia membuang, turunkan satu klik. Okey, kita dengar sesi penerangan sikit. Dia suspension ni Harga satu. Berapa hari harga je? 1450. Clear stock. Nak clear stock ah 1450. Lepas ni tak ada dapat harga ni pun. Lepas ni naik lagi 200. Ada lagi berapa? Ini khas untuk Zontes Ada 8 biji lagi semua warna merah ha. Apa biji lagi 8 biji lagi semua warna merah. Lepas ni dah ada harga ni. Lepas ni harga lain dah. Sebab nak masuk super yang baru plus ni. Tapi harga takkan dapat sekali ya. Harga dah lain. Ya. Dia pakai ni juga memang cantik. Suspension mantap. Nak clear kat dalam semua warna merah. Dia ada bagi dua ni. Satu untuk yang orang kata lebih pada 100 kilo. Ni yang tebal sikit. Oh. Kenapa bos? Nak tukar bos? Bergoyang. Goyang Bergoyang kita cuba. Kawan-kawan cakap Profender. Ngam Kita try. Tak boleh tahan bos. Kalau bawa pelan-pelan boleh ikut kan. Bawa pergi kerja tak payah tukar pun tak apa. Ini brother ni laju bos. Dia tak boleh, dia nak follow. Lagi lagi. Okay, tukar yang standard. Yang E tak ada tabung tau. Yang E tak ada tabung. Stand tak ada tabung. Kau tak pergi tak bau ni yang secam ni? Tak pergi. Ini yang standard je. Tiga dan 8E. Berbaloi. Sangat berbaloi. Semua nampak ada. Klik. Dapat itu pasang. Tengok orang. Kalau kita tengok muka yang sama jalan. Soalnya abang di bawah saya. Ini tak ada 145 lepas ni tak ada. Clear kat dalam tu habis. Tak boleh dah. Ada yang plus yang baru. Cuma harga mungkin mahal dalam 200 sekarang tak ada. Dah masuk order belum sampai ni. Ngam, senang je. Masuk
Tapi Plug dia plus tu and beza play. dia tinggi rendah kan. Ya. Settle. Satu color. Beza je. Ha? Beza je kat color. Ini cukup lah ni. Coba untuk lonceng. Kalau nak sedap, buka lah kan. Lebih best. Depan pok pun pas spring. Lagi mantap lah. Tapi ke setting betul lah. Okay. Suspension itu setting yang betul. Tu semua motor pun sama kan. Mana standard dia macam mana? 368. Sama tinggi eh? Dulu Tak, dia lagi tinggi. Oh, standard tinggi-tinggi. Oh. dia tinggi 368 sama Dia dengan sisi. Dia 365. Oh. Okey. Ni 368. Kan. Oh. Jadi 3 mm tau. Tinggi. Eh. Ha. Dia ikut sisi. Tinggi kosong, tinggi kosong lah. Tapi kalau untuk 350 sama dengan ni. Sama kan kita ni kan? Tinggi dia sama. Yang ni dia tinggi sikit. Untuk itu dia tinggi sikit. Oh, tinggi sikit. Elok lah untuk Badi sebab dia memang nak rendah pun. Sebab aku pasang tadi macam nampak rendah. Kalau aku buka Dah settle. tegak lagi sikit lah. Dia dah turun sikit. Dia kritik dah ada. Wow, sedap. Dah okey tu. Tapi tak adalah tegak macam abang tu. Abang Sabri ni lagi tegak. Maknanya tu tak boleh. Ada barang tak? Ha? Ada barang. Ada. Ha. Setting kita setting. Ada tak boleh juga. Dia kena jejak bawah. Ini jejak. Oh, jejak tak payah. Sebab kita dah tahu bila Ya. macam tu. Okey, duduk. 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 Apa tu? Dah duduk dah. Aduh. Dia masih kecil malu. Kamu nak try dulu lah. Ada suruh duduk dah duduk. Aku dia berdiri. Ujung kaki dia kecil. Kalau nak berdiri depan tu betul lah. Tapi nanti kalau estimate cara